Jom saya kongsikan kepada korang 7 bangunan paling tinggi di dunia. Di tempat ketujuh, membawa kita ke New York, Amerika Syarikat. One World Trade Center setinggi 541 meter dibina semula selepas tragedi 11 September. Bangunan ni menjadi simbol kekuatan dan kebangkitan semula rakyat Amerika. Tangga ke-6 adalah Lotte World Tower di Seoul, Korea Selatan. Dengan ketinggian 555 meter, ia menempatkan hotel, pangsapuri mewah, teater serta dek tinjau untuk melihat pemandangan bandaraya Seoul dari udara. Di tangga kelima, kita jumpa Ping An Finance Center di Shenzhen, China. Tingginya 599 meter dan berfungsi sebagai pusat kewangan antarabangsa. Ia juga menjadi mercu tanda penting dalam pembangunan pesat bandar Shenzhen. Tangga keempat adalah Abrash Al Bait Clock Tower, Mekah, Arab Saudi. Dengan ketinggian 601 meter, menara ni bukan sekadar bangunan tetapi juga mercu tanda ikonik kerana jam gegasinya boleh dilihat dari jauh. Di tempat ketiga pula adalah Shanghai Tower di Shanghai, China. Setinggi 632 meter, ia dikenali sebagai bangunan mesra alam kerana menggunakan teknologi moden untuk menjimatkan tenaga sekaligus menjadi contoh pencakar langit yang hebat. Di tangga kedua, kita ada Kebanggaan Malaysia iaitu Merdeka 118 di Kuala Lumpur. Dengan ketinggian 679 meter, ia bukan saja bangunan kedua tertinggi di dunia, malah reka bentuknya diinspirasikan daripada detik bersejarah pengisytiharan merdeka pada 1957. Akhir sekali, juara nombor 1 adalah Burj Khalifa di Dubai. Sejak siap pada tahun 2010, ia kekal sebagai bangunan tertinggi di dunia dengan ketinggian 828 meter. Bangunan ni menempatkan hotel, pejabat, kediaman dan dek tinjau yang membolehkan pengunjung menikmati pandangan ikonik di seluruh Dubai. Jadi inilah senarai 7 bangunan tertinggi di dunia, bukan sekadar rekod ketinggian tapi juga lambang kehebatan teknologi moden dan juga aspirasi negara.